Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni hari yang ditunggu-tunggu, insya-Allah. Hari ni hari Sabtu 25 Oktober 2025. Sekarang saya berada di Kampung Payung, perjalanan untuk pergi ke Latar Payung. Okey. Daripada rumah sewa, daripada homestay saya tu di Kampung Langkat, mengambil masa selama 15 minit dan 12 km. Ini dia jalan untuk ke Ulu Kasar. Kita tengok sebelah ni Ulu Kasar. Kita akan straight lagi ke Kampung Payung yang berada di sebelah depan sikit lagi untuk kita pergi ke Latar Payung. Anda boleh saksikan kampus di depan sana tu, sungguh nampak macam sejuk saja. Kita akan pergi ke Latar Payung. InsyaAllah ini pemandangan sekitar sebelum sampai ke Latar Payung.